Mari singgah, jangan lupa tekan like dan juga subscribe ya. Hamsi Amisha, rasa sejati, masakan kampung sampai ke hati. Assalamualaikum semua. Kembali bertemu di channel saya Hamsi Amisha. Kali ini saya bersama anak saya Muhammad Aiman. Assalamualaikum dan saya Aiman. Okey, hari ni kita nak buat minum petang. Kita nak buat cucur apa ya? Goreng ubi kayu. Oh, bukan cucur, salah ni. Kan. Goreng ubi kayu, Celup tepung. celup tepung. So bahan dia kita ada ubi kayu lah. Yang rendam dengan air agak tenggelam. Kita dah bersihkan, kita dah cuci bersih macam tu. Letak selai daun pandan. Kemudian nanti kita rebus. Bila kita rebus, kita masukkan garam. Kalau nak letak gula pun boleh, tapi saya tak nak masuk gula. Dan kita ada bahan lain juga. Bahan ni untuk celup ubi tadi lah. Telur dan tepung jagung. Ya, itu So bahannya sangat-sangat simple untuk minum petang kita ya. So step yang seterusnya kita perlu ni lah rebus dulu. Rebus sampai dia empuk ya. Ya. Okey, jom kita rebus. Kita angkat ke dapur. Sementara kita tunggu ubi kita empuk, kita Bancuh. kita bancuh ni lah. Jom. Bancuh dulu tepung yang kita nak celup. Apa tadi tu? Ubi lah. Ubi. Sangat simple ya. So Yes. kita ambil sudu. Oh, sudu ni anggaran sudu makan jugalah. 3 4 5. Bukan 5 lah. Tak kena pun. Tak apa. Kalau lebih pun tak apa kan? Okey. 5. Jadi kalau pekat, empat kalau sikit terpekat, kita kena tambah telur balik sebab kita tak menggunakan air. Tapi saya akan masukkan sedikit garam ya. Okay. Kita aduk lah. Dia tidak menggunakan air tau. Tapi kalau nak bubuh air pun rasanya boleh juga. Tapi sikit je. So kita aduk sampai merata ya. Minum petang ni memang simple lah kan. Sangat simple, terlajak simple. So kita aduk sampai merata. Okay, dah sebati ya kita punya adunan ni. Lepas tu kita tengok kita punya ubi pula ya. Okay, nampak cula tu. Okay, dah menggelegak ya. Dah mendidih. So kita masukkan Garam. garam berapa banyak ya? Ya tu je lah. Banyak Kita tu. suka pun. Lebih kurang secubit. Tak, itu lebih kurang setengah sudu makan. Oh, setengah sudu makan anggaran. So bagi dia sampai lembut lah ya. Sampai empuk. Lepas dah siap ni, kita goreng lah kan? Kena Potong-potong kan? Tak payah potong. Potong kan? Tak payah. Lepas tu kita kena buang apa? Buang air dia. Air memanglah kena buang. Lepas tu kita kena goreng. Mana tahu kau tak reti nak masak, kau goreng dengan air-air sekali. Kita rebus lah jadi dia. Jadi kalau kita rebus atau dia empuk kan dia terbelah nanti tu. Oh, dia akan macam crack kan? Ya, betul. Okay, dia dulu lah. Kita gunakan periuk apa Iman? Periuk lama lah, periuk legend. Periuk lama. Kalau tak dipakai periuk jenis ni kan dia akan bocor. Betul. Banyak yang bocor, yang besar-besar pun dah bocor. Okey, jangan bebel nanti orang kejam. Okay. Kita tengok macam tu tengah-tengah tu kan nampak. Dia dah crack, dia dah terbelah. So dah terbelah, kita boleh tutup api. Okay, tengok itu kejadiannya. Kejadiannya tidak dapat di mana-mana. Okay, nampak tu terbelah kan? Macam mak saya kata terbelah. So bila terbelah ni, Buang air buang air dia. Lepas tu kita Air sejuk sikit. sejuk sikit kita goreng lah. Ya. Itu saja. Lepas tu kita boleh lah goreng dengan tempe kalau nak. Untuk minum petang. Ya, tempe pun ada kan? Okay, tengok kita punya ubi, kita dah toast dia. Okay, ni kalau yang ni dia punya macam cair sangat kan, dia punya adunan dia. Kita tambahkan lagi sedikit ubi apa tu? Ubi pula tepung jagung. Okay. Yang ni pula ubi ni kan terbelah sendiri. Tak boleh terbelah ni. Kalau tadi nak terbelah-terbelah, dia terbelah betul. Terbelah bila. Okay, jom kita dah panaskan kuali dan minyak. Okay, kita masuk ke dalam ni. Okay, kita apa cakap? Rendamkan dia, mandikan dia. Ya, bukan rendam celup. Bismillahirrahmanirrahim. Air minyak tak panas lagi ya. Dia mak cakap dah panas. Air pun cek dah panas dah. Kan dia terkejut.
Boleh je kan? Boleh. Tapi pelan sangat. Okay. Tapi dah stable. Masuk. Lepas tu kita dip dia. Dip in sauce. Lepas tu kita masuk ke minyak betul-betul panas ya. Tadi tak panas ni kan? Dia panas tapi kurang. Okay. Tambah lagi. Agak lambat sikit ya. Buat kerja, orang tu buat kerja agak lambat sikit ya. Okay, kita tunggu dia sampai kekuningan lah. Sampai ke perangan, kita terbalik-balikkan dia. Lepas tu siap lah. Okay, nampak dah kekuningan dah ke perangan ni. Maksudnya nak masak dah. Iyalah, nak angkat je lah ni. Nak tunggu nak angkat je. Bau dia sedap. Dia memang sedap lah. Saya suka ni makan ni. Dia makan sedap panas-panas ya. Kalau sejuk dia kurang. Okay, kita angkat ya. Okay, kita angkat. Okay. Suka garing ke suka biasa je? Garing sedap. Tapi dia kan dia telur kan dia. Dia ada bilangan telur tu garing-garing lah. Dia sedap lah. Kalau lembut sangat, maksudnya mak suka lembut kan? Tak juga. Mak suka garing. Lebih garing pada ini mak suka. Oh, tapi ini pun sedap kan ni. Makan dengan sos cili, sos tomato dah sedap ni. Atau makan macam ni saja pun dah okey dah. Ya, petang. Iya. Okay, dah masak dah. Okay, kita angkat. Okay, dah siap lah. Jom. Macam ni je lah. Kita hidang sekejap lagi kan? Sama je. Tak hidang lah. Ini je lah hidang lah. Okay. Okay kawan-kawan. Kita punya ubi kayu goreng celup tepung dah siap digoreng. Dan juga dihidangkan di atas pinggan. So memang sedap lah. Okay, kita boleh tengok. Mak saya boleh tolong buka kan? Okay, kita ambil yang tak panas. Lepas tu kita tengoklah isi. Kita tengok ni rupa dia. Apa mak saya buat ni? Saya pun tak tahu apa dia buat. Saya nak tengok contoh dalam dia. So ni contoh dia. Dia masak. Dia luar dah angguk, dalam dia still ubi-ubi lembut-lembut lagi. So jika kawan-kawan berminat untuk buat resepi yang simple ni untuk minum petang, okey, ataupun apa kita cakap bahasa lain? Cemilan petang lah. Okey, silakan cuba. Okey, insyaAllah kita akan bertemu di lain tajuk, di lain channel. Channel samalah, tajuk yang lain. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum semua.